untuk korang yang first time nak beli helmet. Tips yang pertama, first kali, kalau korang nak beli helmet, kita kena tengok keperluan korang lah. Korang nak bawa pergi kerja ke? Nak buat pergi ride ke? Nak buat pergi pusing-pusing taman ke? Sebab setiap keperluan ada helmet yang berbeza lah. Kita nak tahu, kita nak bagi korang helmet full face ke? Nak yang modular ke? Yang open face biasa ke? Okay? Tips yang kedua, kalau korang nak pilih helmet, pastikan korang pilih saiz yang selesa dengan kepala korang lah. Korang jangan tengok design dulu, baru korang nak pilih saiz. Sebab nanti, contohnya lah kan, korang pilih design dulu, lepas nanti saiz tak ada, korang ambil saiz yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nanti kalau korang nak ride, dalam masa 10 minit je korang tak tahan dah ride korang. Pastikan korang tengok sizing dulu, ada ke tak yang sesuai dengan kepala korang, baru korang tengok dia punya design. Tips yang ketiga, yang terakhir ni, yang nak bagi tahu, kalau lepas korang dah pilih sizing tu, barulah korang boleh pilih design yang korang nak. Korang nak yang design memang cun-cun ke, kalau korang nak yang plain, nak yang colour matte ke, colour glossy pun boleh juga, okay? Lagi senang, korang datang showroom kita, nanti tim kita akan tolong korang untuk pemilihan helmet korang. Guys, so kalau korang nak dengar tips lagi, korang tekan button dekat profile kita, okay? Mana yang duduk area JB, korang walk in dekat showroom kita, Tokar Helmet Bandar Baru Udah JB. Ataupun kita ada juga dekat Setapak KL. Yang penting guys, pakai terus handsome.